Okey, saya mohon kerjasama semua untuk kita silentkan telefonnya. Alright, sebab kita bersiaran secara langsung, jadi kita tak nak ada gangguan. Handphone dipohon untuk diletakkan dalam nada senyap. Terima kasih. Okay, ready? Semua make some noise ya. Hadirin sekalian mengumumkan keberangkatan tiba Duli Yang Amat Mulia Pemangku Sultan Johor. Make some noise! Hadirin sekalian, sama-sama kita beri satu tepukan yang gemuruh kepada Duli Yang Amat Mulia Pemangku Sultan Johor diiringi dengan barisan kepimpinan Kerajaan Johor. Para hadirin sekalian dipersilakan duduk. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadap Duli Yang Amat Mulia Tengku Mahkota Ismail Pemangku Sultan Johor. Ampun Tengku. Adalah patut bagi pihak majlis berdatang sembah mohon limpah perkenan Duli Yang Amat Mulia Tengku untuk patut memulakan acara majlis podcast Bual Santai Petang Duli Yang Amat Mulia Pemangku Sultan Johor bersama orang muda Johor di TMIYC Muar pada petang ini. Ampun Tengku. Ampun Tengku. Sekali lagi patut mohon perkenan untuk meneruskan acara dengan mempersilakan untuk mohon perkenan menghadap Saudari Cik Siti Zubaidah binti Samad, wakil orang muda Johor bagi mempersembahkan ucapan beliau. Ampun Tengku.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Ampun Tunku, beribu-ribu ampun, sembah patik harap diampun. Adalah patik terlebih dahulu ingin merafakkan setinggi-tinggi menjunjung kasih kehadapan Duli Yang Amat Mulia Tunku Mahkota Ismail, Pemangku Sultan Johor atas keberangkatan hadir ke TMIYC Muar pada hari yang penuh bermakna ini. Sesungguhnya, keberangkatan Duli Yang Amat Mulia Tunku pada hari ini membawa satu nilai yang amat besar kepada seluruh orang muda Johor, khususnya kami anak muda di daerah Muar. Kehadiran Duli Yang Amat Mulia Tunku menjadi lambang bahawa kepimpinan negeri Johor sentiasa dekat dengan orang muda, memahami aspirasi generasi muda dan sentiasa memberikan perhatian yang begitu besar terhadap masa depan kami. Ampun Tunku, kami amat menghargai bagaimana orang muda Johor hari ini bukan lagi sekadar dianggap sebagai generasi pelapis, tetapi telah diangkat sebagai sebahagian daripada penggerak utama pembangunan negeri. Melalui pelbagai inisiatif kerajaan negeri, anak muda diberikan platform yang cukup luas dalam bidang kepimpinan, pendidikan, sukan, kesukarelawanan, pembangunan bakat, keusahawanan serta pembangunan komuniti. Ampun Tunku, patik mewakili anak jati Muar melihat sendiri kerancakan agenda untuk anak muda Johor. Sebagai contoh, TMIYC Muar ini sendiri bukan sekadar sebuah pusat pembangunan belia, tetapi menjadi satu manifestasi jelas bahawa pembangunan anak muda merupakan agenda yang diberikan keutamaan di negeri Johor. Kewujudan TMIYC ini telah memberi impak yang sangat besar kepada kami semua. Ia membuka ruang kepada generasi muda untuk belajar, membina kemahiran, mengembangkan bakat dan membentuk kepimpinan yang berkualiti serta menggalakkan gaya hidup yang sihat. Kami melihat bahawa inilah bukti jelas bahawa anak muda Johor sentiasa diberikan tempat yang istimewa dalam agenda pembangunan negeri. Ampun Tunku, dengan rasa rendah diri, patik mewakili seluruh anak muda negeri Johor merafak sembah menjunjung setinggi-tinggi kasih atas cetusan idea dan peranan Duli Yang Amat Mulia Tunku bagi pembinaan TMIYC di seluruh daerah negeri Johor untuk dimanfaatkan oleh anak-anak muda bangsa Johor tanpa mengira latar belakang dan lapisan masyarakat. Ampun Tunku, akhir kata, kami seluruh orang muda Johor daerah Muar ingin menyatakan komitmen bahawa kami akan terus berdiri teguh bersama aspirasi negeri Johor. Kami akan terus menjadi generasi yang bersedia berkhidmat, menyumbang tenaga dan memainkan peranan sebagai pemangkin kepada masa depan Johor yang lebih maju dan berjaya. Patik dan seluruh orang muda Johor turut merafak sembah menjunjung kasih ke bawah Duli Yang Amat Mulia Tunku Mahkota Ismail, Pemangku Sultan Johor. Sesungguhnya negeri dan orang muda Johor beruntung kerana dapat bernaung di bawah payung Duli Yang Amat Mulia Tunku yang sentiasa mengambil berat terhadap segenap lapisan rakyat tanpa mengira latar belakang, bangsa, agama dan negeri yang bertuah ini. Dengan kewibawaan, bimbingan, nasihat dan tunjuk ajar Duli Yang Amat Mulia Tunku yang berterusan dalam memandu hala tuju dan visi pembangunan anak muda Johor, patik sekalian tidak putus-putus mendoakan agar Duli Yang Amat Mulia Tunku dikurniakan kekuatan dan kesihatan yang berpanjangan. Sekianlah persembahan ucapan patik. Check. Okay. Ampun Tunku. Majlis mengucapkan terima kasih kepada saudari Cik Siti Zubaidah atau lebih mesra dikenali sebagai Kak Bet. Terima kasih atas ucapan sebentar tadi. Ampun Tunku.
Program podcast Bola Santai Petang Duli Amat Meli Tengku bersama orang muda Johor ini mohon izin dan perkenan Duli Amat Meli Tengku untuk mempertengahkan aspirasi serta pandangan Duli Amat Meli Tengku sendiri mengenai pembangunan dan masa depan generasi muda di negeri ini. Jadi untuk itu, sesi Bola Santai ini patut serahkan kepada moderator jemputan Saudara Syahrul Azizi bin Azmi. Mohon perkenan menghadap. Ampun Tengku. Ampun Tunku, mohon perkenan untuk memulakan acara Tunku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang sedang mendengar podcast ini. Meh dengar kejap yang bersiaran secara langsung di platform-platform media digital Johor, di Facebook, di YouTube dan juga kita live di TMYC MUA. Orang-orang di TMYC berikan tepukan. Ya, Alhamdulillah hari ini suasana yang sangat meriah, sangat santai. Yang sedang mendengar dan menonton di sosial media, teruskan like, teruskan komen dan tap-tap screen bak kata Gen Z sekarang. Dan hari ini tidak kita, orang kata apa, kita hari ini berasa sangat bertuah kerana saya bukanlah satu kejutan kepada anda semua. Kita dihadiri satu sosok yang sangat orang Johor, bangsa Johor sayangi. Tak lain tak bukan. Berikan tepukan gemuruh kepada Duli Amat Mulia Tunku Mahkota Ismail, Pemangku Sultan Johor. Ampun Tunku. Majlis mengalu-alukan juga kehadiran Yang Berhormat Menteri Besar Johor Datuk Nafis Ghazi dan juga Datuk Redha Setiausaha Kerajaan Negeri Johor. Dan pada petang ini kita dalam keadaan yang santai, yang tidak tertekan. Walaupun saya hari ini sangat ada nervous sikit Tunku. Saya dah interview menteri-menteri semua, saya dah interview, tapi berdepan dengan TMJ ni saya rasa yalah kalau saya salah cakap saya mohon ampun Tunku. Saya tak nak pindah Melaka Tunku. Orang rumah saya semua dah kat Johor dah. Walaupun saya salah hantar anak pergi sekolah hari tu, tapi saya dah kat Johor Tunku Tunku, kita boleh santai Tunku. Okey, baik Tunku. Saya malam tadi saya dah hadir awal Tunku di TMYC ni. Saya tengok TMYC ni sangat meriah Tunku. Kita ada anak-anak muda melakukan aktiviti main bola, main skateboard. Ada peniaga-peniaga anak muda yang meniaga. Alhamdulillah Tunku, ini satu platform yang sangat baik TMYC ni. Ini adalah ilham cetusan daripada Alhamdulillah, terima kasih Tunku kerana mengilhamkan TMYC ni. Tunku, untuk soalan yang santai pada petang ini Tunku, podcast yang santai, kita nak kenal Tunku dengan lebih rapat lagi. Masa kecil Tunku, kita ada masa kecil untuk diceritakan, mereka semua ada masa hadapan untuk kita perjuangkan. Wah, ayat tu. Tunku, saya ni kadang-kadang terbayang sebagai anak raja Tunku, masa kecil Tunku macam mana di sekolah? Adakah bila Tunku di kelas tu ada JMF jaga macam kat sini ke? Kalau kalau cikgu nak rotan Tunku ke JMF? Macam mana kau boleh kongsikan sikit kau? Alhamdulillah, kerana saya membesar sangat simple ketika itu. Kerana masa itu saya pun rasa semua tahu yang mana membesar dengan generasi saya, ancaman pun kurang. Jadi saya membesar tak ada bodyguard. Serius kau? Saya ada seorang pengasuh nama Amy daripada Pontian yang mengantar saya pergi sekolah di masa saya kindergarten, saya di Hilltop. Jadi kadang-kala kereta tak ada. Driver pun masa tu dalam 2 orang aja. Okey. So terpaksa saya naik lori mekanik saya nama Cik Manan. Jadi hantar Amy dengan Cik Manan ni akan hantar saya pergi sekolah. Boleh katakan setiap hari. Tapi itu hidup saya. Lepas tu bila sekolah menengah di St. Joseph, yang jaga saya pun ada seorang orang India bernama Mohan. Memang dah lama kerja dengan istana. Dan itulah seorang teman saya. Dengan ada driver arwah Pak Yaakob
yang naik ada van. Kalau awak tengok condition van tu pun awak terperanjat. Itu van yang saya pergi sekolah. Jadi saya membesar macam gitu. Very normal. Ke bawah duli tuanku pun sentiasa sibuk dengan tugas-tugas. Jadi saya dilepaskan membesar dengan anak-anak tukang kebun yang jaga di istana dan juga yang jaga kuda. Jadi saya membesar di barak stable Pasir Pelangi. Oh, maksud tidaklah mewah tu. Dan juga di Lakin, Kampung Pasir. Dulu-dulu saya pun kadang-kadang terfikir juga, masa tu tak ada handphone. Baru sekarang saya terfikir, kalaulah masa tu kena colik macam mana agaknya. Pasal masa tu driver boleh bawa saya balik rumah. Saya pergi rumah arwah Cik Jabar di Majidi, di Kampung Melayu. Rumah driver saya Pak Anwar di Kampung Pasir. Dan saya akan bermain di situ dengan anak-anak mereka. Jadi itulah hidup saya. Saya membesar sentiasa dengan rakyat. Itu pasal lah apabila saya jadi Tengku Mahkota, apabila cubit peha kiri, peha kanan terasa. Itu cerita dia. Oh, patut saya patut tengok tu di sosial media, Tunku tak dapat kekok bila makan di warung. Benda tu memang saya dah membesar macam gitu. Jadi awak boleh tanya mana-mana cikgu sekolah saya ataupun kawan-kawan saya yang mana yang membesar dengan saya. Dan juga jurulatih askar pun. Awak boleh tanya mereka macam mana saya ketika itu. Memang tuanku memang sangat akrab dengan mereka semua. Itu satu, dan juga ke bawah duli tak bagi saya duit sangat. Betul. Tuanku tak diberi kemewahan waktu kecil tu. Tak ada. Saya merasa duit lepas saya jadi Raja Muda Johor. Saya rasa kereta mewah pun saya jadi lepas jadi Raja Muda Johor. Masa saya kereta pertama saya dapat lesen adalah kereta kancil. Oh. Lepas tu saya berlatih di Pulada, Jungle Warfare Training Center. Dan di situ kereta saya dapatlah upgrade sikit, perdana V6. Jadi saya tak ada kereta-kereta mewah. Masa saya jadi Tengku Mahkota barulah saya dapat merasa benda itu semua. Baik, itu dia satu perkongsian yang sangat menarik daripada Tunku. Tapi Johor sangat selamat ketika tu. Pasal jalan raya pun tak gitu sibuk. Saya boleh keluar naik motor. Pergi ke warung mamak di Taman Iskandar. Di warung Habib. Saya boleh keluar naik motor EX5. Ikut gate belakang. Ayahanda saya tak tahu, tapi nampak gaya hari ni dia tahulah. Jadi saya keluar dengan budak-budak stable, boleh naik motor, pergi warung mamak. Macam gitu, Johor punya free lah ketika itu. Sekarang ni memang betul dengan population pun makin ramai dan seterusnya. So lebih hektik. Tapi Alhamdulillah ketika itu banyak kebebasan di Dinggi Johor dan ancaman pun taklah bahaya, tak macam sekarang. Sekarang tunggu tengok bahaya ke? Saya rasa because of population makin ramai dan juga lebih banyak akses kepada benda-benda yang mukan-mukan macam dadah dan seterusnya. Yes, sekarang ni boleh katakan taklah berbahaya sangat, tetapi adalah ancaman-ancaman. Tak macam dulu. Dulu saya boleh keluar seorang-seorang pergi leisure mall dekat Taman Pelangi. Dan tak ada orang jaga pun. Okey, alhamdulillah Ko. Lagi satu Ko. Saya ada tengok satu dokumentari Ko mengenai sewaktu ini adalah satu kebanggaan dalam sejarah negeri Johor. Sewaktu Tunku berada di India, Tunku mengapalai sempena sambutan Hari Republik India di hadapan berjuta orang Tunku. Boleh Tunku share sikit tak? Macam mana perasaan tu dan macam mana Tunku boleh dapat mengapalai? Bukan satu benda yang mudah tu. Itu sejarah yang patut kita banggakan. Dia memang satu tradisi adalah yang akan leadkan the parade, akan diberikan kepada pegawai-pegawai yang muda dan yang ada pencapaian. Ketika itu pencapaian saya untuk Indian Army adalah polo. Saya menang banyak tournament dengan mereka dan nama saya dibawa, dan yang pilih nama saya adalah Presiden Abdul Kalam of India ketika itu. Tetapi mereka sampaikan kepada beliau yang kemungkinan tak boleh kerana saya bukan rakyat India. Saya daripada Malaysia. Tapi dia cakap no, because saya serve the Indian Army. So dia beri saya kehormatan
Dia kata I want him to do it. So saya terpaksa buat, dan ketika itu masa saya ambil salute was dengan Presiden Putin was the chief guest of honor di New Delhi. Tapi India was tough. Tough. Saya 8 tahun training dalam askar. Apa Daripada ke Pulada sampai ke India 6 tahun setengah, dan dengan kursus kepakaran gerak khas. So 8 tahun saya tak putus dengan latihan. Apa kenangan kau sewaktu latihan yang kau tak boleh lupa sampai sekarang? Mungkin anak-anak muda tak tahu ni kau. Mungkin awak kena tanya seseorang individu bernama dengan Datuk General Yusri. Dia adalah saksi masa tu, dia defense attaché di India. Dan saya banyak minta tolong dengan dia pasal ke bawah duli tuanku tak bagi saya duit. Jadi kalau saya nak makan apa, saya terpaksa call dia. Pasal dekat India tak boleh makan sembarang tempat. Jadi setiap hari hidup saya fikir macam mana nak isi minyak dengan di mana saya nak makan. Itu je tiap-tiap hari saya fikir. Saya tak ada fikir benda lain. Itu kalau dekat New Delhi lah. Tapi kalau dekat Jaipur kita duduk mess pegawai. Mess pegawai memang ada tukang masak semua. Tapi kalau kita station bertugas di New Delhi, tiap-tiap hari fikir macam mana nak isi minyak kereta dan di mana nak makan saja. Itu je, tak ada benda lain. Kadang-kadang sampai saya minta tolong dengan dia. Sampai dia terpaksa pujuk tuanku, anak dia ni nak duit, bagilah sikit. So benda-benda macam gitu. Oh, jadi itu sedikit kenangan di India tu kau. Yang saya tak lupa, ada satu kali tu saya pinjam duit dengan tukang jual handphone. Nama dia Mr. Reshi, daripada Gopinath Market. Saya pinjam $600 US. $600 berapa duit ringgit? 2,000 lebih. 2,000 dah. Big Mungkin one. dalam 2,000 ringgit. Lepas tu 3 minggu kemudian, dia datang nak minta saya bayar balik. Saya terpaksa sembunyi dalam bilik air. Saya sembunyi dalam bilik air, saya cakap dengan Kapten Vishal yang duduk sama bilik dengan saya cakap saya tak ada. Kerana saya tak ada duit nak bayar dia balik. Ya kau? Jadi saya terpaksa callkan Yusri minta tolong untuk pinjam duit nak bayarkan orang ni balik. Itulah macam gitulah hidup saya sebelum saya balik, dan almarhum Sultan Iskandar, Duli Amat Mulia Sultan Iskandar yang jadikan saya Tengku Mahkota. Alhamdulillah kau, saya melihat Tunku adalah satu sosok yang kalau saya tengok semangat cintakan negeri Johor tu, saya akan tengok pada Tunku. Macam mana Tunku menjaga negeri Johor, dan Tunku juga pernah cakap Tunku tidak pernah keluar daripada negeri Johor, dan Tunku sangat sayangkan negeri Johor. Beri kata bukan kepada Tunku. Inilah contoh generasi muda yang patut kita contohi hari ini, semangat tu. Ku, ada anak-anak muda hari ni yang tak tahu erti bangsa Johor tu. Boleh kau definisikan apa bangsa Johor yang anak muda nak tahu ini kau? Jadi kalau kita tengok pada sejarah lah, macam mana masyarakat orang Cina dibawa di negeri Johor untuk membantu almarhum Sultan Abu Bakar membuka ekonomi negeri Johor. Begitu juga dengan orang India. Jadi Sultan Abu Bakar sentiasa ada satu misi yang mana dia panggil, dia punya vision, visi dia, di mana dia panggil anak-anak Johor ni bangsa Johor, sama-sama membangunkan negeri. Jadi itulah adalah satu semangat kita. Itu pasal lah kalau ke bawah duli tuanku, termasuk dengan saya, kami sentiasa promotekan atau berdepankan erti bangsa Johor itu. Dan ia adalah salah satu benda yang paling unik kalau nak bandingkan dengan negeri-negeri lain. Kerana ia adalah juga satu platform untuk muafakat yang sangat bermakna. Jadi itulah bangsa Johor yang ramai tak tahu. Itulah sebab apa kadang-kadang di media sosial bila kita cakap pasal bangsa Johor, kita tulis ada je yang komen-komen yang bukan-bukan kau. Tapi yang komen bukan orang Johor kan? Fake account kau. Tak, yang komen tu bukan orang Johor. Jadi kalau yang komen tu bukan orang Johor, awak jangan peduli lah. Masuk tinggi kiri, keluar tinggi kanan ke kau? Dengan dunia yang kita tengah hidup dalam sekarang ni, kita perlu memberi tumpuan hanya kita jaga kita. Itu aja. Dan bagi saya banyak lagi kelemahan-kelemahan negeri Johor yang harus diperbaiki. Tetapi ia juga adalah bukan saja tanggungjawab kerajaan negeri,
tanggungjawab saya, tanggungjawab anda semua, tetapi juga Kerajaan Persekutuan kena main lebih peranan untuk membantu pembangunan negeri Johor dan juga kesejahteraan rakyat Johor. Jangan setakat bagi janji-janji kosong apabila nak berkempen aja. Dia kena melaksanakan tugas. So, apabila berkempen memang senang untuk memberi janji-janji manis. Ini bukan ini kepada semua ahli politik lah, minta maaf tu. Tapi apa yang saya cuba sampaikan ni, kita ni kena buat penilaian berdasarkan dengan fakta. Bukan setakat janji-janji manis. Macam buat masa ni, saya ni masalahnya orang kurang senang dengan saya ni pasal saya tak erti bertapis. Saya hanya cakap je. Saya cakap apa yang ada dalam hati saya sampaikan. Kerana saya rasa salah satu sikap yang paling penting sekali, prinsip sebagai Tengku Mahkota Johor dan saya mewakili rakyat yang ada, adalah saya tak boleh bersimpan rahsia. Kalau orang nak terima, orang tak boleh terima apa saya cakap, tak boleh terima. Tetapi bukti kerajaan tu berfungsi dengan baik, awak kena buat penilaian berdasarkan dengan fakta dan bukan saja janji-janji. So kita tak boleh membuat satu keputusan dengan secara yang tidak rasional. Kita kena tengok macam mana dia punya performance, macam mana turun padang, macam mana buat kerja, apa pembangunan-pembangunan yang dalam negeri. Ini semua sebelum nak buat sesuatu keputusan tu, tengok benda tu dulu. Kalau nak dengar orang cakap, semua orang boleh janji bulan dan bintang, tapi tak semua orang boleh melaksanakan. Betul ko. Eksekusi tu penting ko. So, Tunku sangat lantang bersuara. Yang saya sangat terkesan hari ini, bangsa Johor terkesan, yang sangat positif adalah Tunku bersuara tentang pemulangan hasil 25% kepada negeri Johor ko. Sedangkan ada juga projek-projek yang dibawa ke Johor katanya. So, apa pendapat Tunku? Dia cerita dia begini. Macam kalau kita tengok baru-baru ni, sahabat saya Perdana Menteri membuat satu statement mengatakan yang Johor ni negeri kaya tetapi banyak bocor. Ya, dia banyak bocor. Kerajaan Persekutuan yang bocorkan Johor. Ini saya cakap betul terang, saya tak nak bertapis. Kenapa? Projek-projek yang melewat-lewatkan ataupun disekatkan, saya dah alami berdasarkan dengan pengalaman saya. Bukan setakat bercakap teori. Ni praktikal. Dan apabila kita memberi hasil negeri kita 40 lebih bilion setahun dan dipulangkan balik hanya 2-3 bilion untuk nak jaga 4.9 rakyat Johor, macam mana? Benda tu tak logik. Itu pasal saya sentiasa sampaikan, walaupun ada beberapa pihak tak senang apa saya cakap, tetapi yang penting 25% ataupun 30% Johor punya hasil patut ada di bumi Johor. Di mana benda tu akan memberi kemudahan kepada kerajaan yang mentadbir untuk mengurus negeri. Boleh berdiri dengan kaki kita sendiri. Pasal kalau tidak sampai bila-bila kita susah. Contoh, takkanlah sekolah nak tukar bumbung di Segamat kena minta Kerajaan Persekutuan. Takkanlah jalan raya rosak di Batu Pahat nak kena minta permohonan dengan Kerajaan Persekutuan. Sama juga macam Hospital Sultanah Aminah. Dan apabila mereka nak beri kelulusan tu, begitu terlampau lama sangat. Dan macam contoh Sultanah Aminah, yang memperbaiki bangunan yang terbakar tu adalah Kebawah Duli Tuanku. Satu. Dan sama juga macam projek-projek yang belum dilaksanakan lagi. Jadi itu pasal saya dah alami benda tu. Masa 2018, Hospital Pasir Gudang dah nak siap. Dapat arahan daripada Putrajaya untuk batalkan, hold dulu. Siapa yang susah? Rakyat susah ke orang atasan yang susah? Rakyat yang susah. Saya yang bersuara konsisten untuk 4 tahun, konsisten untuk buka Hospital Pasir Gudang. Dan hari ini pun alhamdulillah dah buka. Itu pun dengan separuh saja staf yang bekerja. Doktor tak cukup, kaki tangan pekerja tak cukup. Okey? Kelulusan Hospital Sultanah Aminah II pun belum lulus lagi.
Jadi benda-benda macam ni yang melewat-lewatkan pembangunan negeri Johor adalah kerajaan persekutuan. Jadi jangan datang sini cakap benda bukan-bukan macam seolah-olah rakyat tak dilayan dengan baik ataupun macam seolah-olahnya kerajaan yang mentadbir tidak membuat kerja. Kerana saya monitor kerajaan saya. Saya pastikan kerajaan ni buat kerja. Kalau tak buat kerja, awak boleh tanya Datuk MB, awak boleh tanya Datuk SS, sampai kadang-kadang pukul 3 pagi pun saya call. Cakap kenapa benda ni belum siap. So saya tak suka janji ataupun cakap dongeng. Saya ni executioner. I like to execute. Apabila ada visi, mesti kita laksanakan. Kerana visi tanpa pelaksanaan adalah satu halusinasi. Jadi this is the problem yang Johor is facing sekarang ni. Inilah masalah yang kita tengah berdepan sekarang ni. Kita berdepankan banyak sangat orang yang suka memberi satu teori tetapi tidak praktikal apa yang boleh dilaksanakan on the ground. Jadi macam contoh Sultan Aminah. 6 tahun saya bersuara baru dapat peruntukan daripada kerajaan persekutuan. 6 tahun. Dah tukar berapa banyak Perdana Menteri dah. So saya tak takut untuk cakapkan yang kita ni, Johor ni, kita ni adalah victim dianiayakan kerana favoritism, pilih kasih. So this is masalah negeri Johor. Lepas tu ada juga yang membuat satu komen mengatakan, Sultan Johor tu kan kaya, so lah Sultan Johor jaga rakyat. Dan kalau macam gitu, kalau betul nak Sultan Johor jaga rakyat, bagilah saya menikah. Habis cerita. Kalau kerajaan tak nak mengambil tanggungjawab untuk menjaga rakyat Johor dan boleh mengeluarkan satu kenyataan di mana Sultan Johor itu kaya, suruh Sultan Johor jaga rakyat, boleh Sultan Johor jaga rakyat, tapi 40 bilion tu duduk di bumi Johor dan bagi kita merdeka. Kita boleh jaga rakyat. Tetapi senario dia bukan itu. Senario dia kita masih duduk di Malaysia. Betul sekarang ni? Betul. Jadi oleh itu bagi Johor punya cukai hasil negeri duduk di bumi Johor supaya kita boleh menjalankan tugas kita, jaga rakyat dan kurangkan beban kerajaan persekutuan. Apa kita buat adalah win-win situation. Kita bukan nak bermusuh, kita bukan nak berdepan dengan siapa-siapa. Kita bukan nak memberi satu masalah kepada kerajaan yang mentadbir di negara. Tetapi oleh kerana kita ni non-federated state, kita ada federation agreement. Mereka kena jaga kita sebagai partner. Dan kalau kita tengok untung kepada negara pun, kita memain peranan yang penting dalam segi ekonomi. Jadi saya rasa sudah tiba masanya kerajaan persekutuan ambil serius berkenaan dengan hidup rakyat Johor, kesejahteraan rakyat dan juga pembangunan negeri Johor. Ini adalah masanya. Ampun Tunku, ini satu tak tahu nak rasa macam mana apabila Tunku kata kita mampu berdiri di atas kaki kita sendiri Tunku. Inilah semangat yang patut kita banggakan. Beri kata bukan kepada Tunku. Ya Allah, hai. Betul Tunku. Patut rasa sangat teruja tu dengan jawapan Tunku. Okey, kita nak buka soalan juga Tunku. Ampunkan Tunku, boleh buka Q&A Tunku sedikit kepada siapa yang silakan ke depan. Satu soalan je, perkenalkan nama dan satu soalan je. Salam sejahtera Tuanku, nama yang diberi Kishan Nair. Soalan saya, pada pandangan Tuanku, sebagai generasi muda Johor, apakah bentuk kepimpinan yang perlu kami pilih? Pemimpinan yang popular di media sosial ataupun pemimpinan yang benar-benar bekerja dan sentiasa bersama rakyat? Mohon pandangan Tuanku. Sudah tentu kepimpinan yang boleh melaksanakan tugas, yang memberi penuh prihatin kepada rakyat. So awak sekarang ni kita pun ada satu trend anak-anak muda lebih suka dengan populis yang suka berlakon dalam social media dan seterusnya. Kalau nak kita cakap berkenaan dengan sumbangan, awak boleh selidik sendiri, membuat satu research
Okey, dengan kawan-kawan ataupun expert ataupun profesor, cikgu, polis, kerajaan negeri, Tuan DO dan seterusnya. Menggunakan semua platform. Jangan-jangan percaya cakap saya. Sumbangan terbesar sekali kepada rakyat bangsa Johor adalah daripada keluarga diraja negeri Johor. 100 lebih juta setahun. Peralatan hospital, pembantuan hospital, pendidikan, duit kepada orang miskin, termasuk dengan makanan. Itu juga termasuk dengan orang naik haji. Tetapi awak tak nampak kami mewar-warkan dalam media sosial kerana perbuatan itu adalah ikhlas. Tetapi sebagai ahli politik pun saya rasa sama juga. Mereka terpaksa war-warkan dalam sosial media kerana untuk pastikan ada engagement dengan rakyat dan mereka nampak, awak semua boleh nampak mereka punya kerja keras. Itu saya faham. Tapi sebelum membuat apa-apa keputusan, buat penilaian dulu. Pasal kita ni ramai Hollywood. Paling Hollywood sekali yang dekat Muar. So saya tak suka dengan Hollywood. Saya suka orang yang melaksanakan tugas, yang boleh memperbaiki hidup rakyat. Saya rasa saya pun sebagai Tengku Mahkota, kalau saya tak boleh membangunkan negeri ni ataupun tak boleh jaga rakyat bangsa Johor, baik saya jangan jadi Tengku Mahkota. Baik saya duduk luar negara je. Tetapi saya di sini, ni adalah tugas saya, amanah saya. Dan juga bukan saja saya terpaksa membuat kerja, saya terpaksa bekerja sama dengan mana kerajaan yang boleh bekerja. Saya dah ada pengalaman, ni bukan cakap macam yang saya katakan cerita dongeng, ini adalah pengalaman saya bekerja dengan orang yang tak kerti buat kerja langsung. Untuk cari isu, cari salah, menjadi pembangkang memang senang. Tetapi apabila dah dapat kerusi untuk mentadbir, tak semua orang boleh mentadbir. Inilah rakyat Johor kena pandai buat penilaian seterusnya. Okey, ampun tunggu. Kita ada lagi soalan, satu soalan sebelum kita tutup petang ini. Halo, saya boleh tanya? Sini, tengah-tengah. Sini. Botak sini. Botak. Botak. Saya perempuan, sorry. Okay, tuanku, nama saya Amber. Saya founder for Malaysia Environmental Pioneer, a youth lead environmental NGO based in Muar and Desaru. So actually, we established this interest group since last year. I started to do the beach cleanup at Tanjung Emas alone. And my first volunteer was a 70 years old auntie. So I was touched, but more and more auntie uncle joined me. And I feel a bit upset because a lot of young people around me, especially in Muar, already going to Singapore, Johor Bahru, or even KL to further study and also for better opportunities. So when I work in JB, I started to gather more and more youth, young people to start cleaning the beach with Desaru and also collaborate with Majlis Perbandaran Pengerang. And we have about 150 volunteers now, but about 70% are based in JB. I was wondering, Tengku, for more citizens, especially young people, how can we collaborate and encourage more young people to join our beach cleanup to protect our environment, to protect the earth, in a better ways? Do you have any vision or advices for us for this just started interest group, because we haven't registered with any NGO, the things yet, because we only have 3 committee at the moment, but also most of us not stationed in Muar. Okay. Yeah. Okay. I want to ask for advices. Yes. Okay, thank you, Miss.
maybe I can help answer that question, Tuanku. Mohon ampun. Dari segi in terms of volunteerism work, kerja-kerja sukarelawan, actually we have a very big movement here in Johor. Di bawah naungan Pemangku Sultan Johor, siapa tak kenal Southern Volunteers? Betul atau tidak? Boleh dengar suara Southern Volunteers? So I urge you to reach out to this movement, a youth movement called Southern Volunteers, and I think Bet boleh bantu engage supaya kita boleh buat kolaborasi. Dan in terms of the volunteerism work, Tuanku, yang Tuanku titah untuk kita buat kerja, bukan saja semasa banjir, bukan saja bila ada bencana, tetapi kerja-kerja perbaiki rumah, kita bantu orang miskin, gerak untuk memastikan bahawa anak-anak muda bersama, dan in terms of bersihkan sungai, dan juga bersihkan pantai-pantai pun ada. Jadi I think maybe it's about time you engage and join our Southern Volunteers. Terima kasih Tuanku. Terima kasih. Thank you. Okey, baik, ada satu lagi soalan? Silakan. Assalamualaikum Tuanku. Nama saya Adam. Saya patut ingin bertanya kepada Tuanku, apakah pandangan dan harapan Tuanku tentang Sekolah Rintis Bangsa Johor? Terima kasih Tuanku. Harapan saya sangat tinggi. Lagi-lagi apa sahaja yang melibatkan pendidikan. Kerana saya nampak itu adalah salah satu formula di mana yang kita boleh memperbaiki banyak kekurangan dalam negeri untuk ada lebih qualified people, bukan saja serving dalam kerajaan, yang mentadbir dalam kerajaan, tetapi juga di area-area dan agensi-agensi. So education ni sangat mustahak bagi saya. Dan Sekolah Rintis Bangsa Johor pun kita bolehlah tengok di mana sekarang dapat banyak pujian daripada seluruh rakyat dan juga seluruh negeri-negeri lain juga, dengan format, bukan saja format silibus pendidikan, quality of teachers, guru, dan juga pembangunan yang ada dalam infrastruktur yang ada dalam sekolah tersebut. So memang kita boleh nampak. Dan saya berharap pasal sekarang ni itu pun adalah salah satu pilot project. Saya berharap kalau kita tengok hasil dia memberi satu manfaat kepada negeri dan juga kepada belia sistem yang ada dalam negeri, benda itu juga boleh dilaksanakan kepada sekolah-sekolah lain, dan insya-Allah satu hari nanti semua sekolah di negeri Johor dan juga di daerah-daerah. Itu yang kita inginkan. Tetapi this 4 sekolah Rintis Bangsa Johor ni adalah kita punya first platform, first pilot school, dan apabila insya-Allah hasil dia kita boleh nampak dan benda tu amat positif buat kerajaan negeri, kita akan pastikan kita ada satu bajet di mana kita boleh adakan sekolah-sekolah tersebut di setiap daerah di dalam negeri Johor, insya-Allah. Terima kasih. Ampun tunggu. Boleh soalan ni kau? Okey, boleh. Satu lagi soalan. Baik, siap. Assalamualaikum Tuanku. Nama Patih Muhammad Denis bin Aziz. Apakah pandangan Tuanku terhadap had umur belia yang diturunkan kepada 30 tahun? Tapi itu Malaysia. Di Johor sama macam biasa. Tak ada ubah apa-apa. Ya. Terima kasih Tuanku. Okey. Apa Tunggu? Tunggu. Okey, kita nak santai lagi sikit lah Tunggu. Sekarang ni musim World Cup Tunggu. Ada anak-anak muda yang tanya, Tunggu supporters negara mana Tunggu? Saya daripada kecil sokong selalu, saya sebenarnya dalam country ni, kalau pasukan national team ni, saya support daripada kecil Argentina, Brazil, Italy. Tapi Italy tak ada dalam World Cup. Jadi sekarang ni antara Argentina dengan Brazil. Itu yang saya support. Tetapi yang saya rasa ada good chance macam pasukan macam Spain, France dan juga Germany dan seterusnya. Tetapi saya harap
saya harap Argentina menang lah. Walaupun saya tahu susah, tapi saya harap Argentina boleh menang. Okey. Kenapa pada pendapat Tunku, kenapa susah tu Argentina? Kerana pasukan-pasukan lain lagi kuat. Kalau kita tengok macam France, kalau kita tengok dalam kertas, France ada lebih players yang lebih lengkap dalam defense, midfield. Sama juga macam Spain. And player-player yang main dalam klub-klub yang lebih besar, high level di Europe. So saya rasa mereka ada chance yang lebih baik. Tetapi, yalah, ni bola sepak dan apa-apa je boleh berlaku. Terima kasih Ko. Ko adalah telah membawa satu revolusi yang besar dalam arena bola sepak negara Ko. Dan kita tahu hari ini Qatar pernah menjadi tuan rumah untuk Piala Dunia 2022. Sedangkan Qatar itu 29 kali kalau dibandingkan dengan Malaysia Ko. Adakah Piala Dunia boleh dianjurkan negara kita Ko? Ataupun Johor? Kemungkinan di Johor insya-Allah, kalau dengan hasil ekonomi yang ada, kita boleh memperbaiki stadium-stadium, tetapi saya rasa buat masa ni belum lagi. Dalam Malaysia, saya boleh katakan forget about it. Lupakan. Kenapa saya cakap lupakan? Pasal kalau 13 tahun saya suruh tukar rumput pun sampai sekarang belum tukar rumput. Lepas tu dah boleh berangan nak dapat host World Cup. Baik, lupakan ajalah. Tapi yang saya pelik tu, yang tak nak tukar rumput tu bukan negeri-negeri yang miskin. Negeri kaya pula tu. Tetapi rumput masih rumput lembu. Rumput masih lembu, stadium masih buruk. Tetapi tak ada orang mempersoalkan benda tu. Orang lebih nak mempersoalkan pasal Johor ataupun benda yang ada nak kait-kaitkan saya. Kerana ialah cemburu dengan pencapaian-pencapaian kita selepas 13 tahun. Itu yang setengah berlaku. Jadi kalau Malaysia nak host World Cup, baik tak payahlah. Bayangkan beberapa tahun dulu boleh ada satu gosip ataupun rumours dalam bola sepak mengatakan Ronaldinho nak main untuk Perak. Kalau awak boleh bawa benda tu jadi satu topik perbualan, saya tak nak terlibat dengan apa-apa bola sepak dalam negara ni. Kerana it's okay untuk ada dream, cita-cita. Tetapi jangan kita ni hayal sangat. Pijak di bumi, reality. Kalau padang pun masih rumput lembu, lampu pun masih kuning, hanya stadium Johor je yang boleh pakai. Itu pun saya akan pastikan stadium-stadium lain yang ada dalam negeri Johor pun kita boleh pastikan FIFA punya grade. Menjunjung kasih Ko atas jawapan yang sangat. Tapi kenapa ni awak asyik tanya saya soalan, saya pula nak tanya awak semua soalan. Awak semua tanya saya soalan. Kali ni saya pula nak tanya soalan. Kenapa tak ada orang ataupun penyokong-penyokong lain ataupun pihak-pihak media yang pro dengan negeri-negeri lain ni, kenapa tak ada orang yang bangkitkan isu tak bayar gaji dan juga isu fasiliti sukan yang sangat lemah? Sampai hari ini saya tak faham. Kenapa? Tolong seorang atau dua cerita kat saya sekarang. Saya nak tahu. Siapa? Kerana saya anggap benda ni sebagai satu benda yang sangat aneh. Boleh angkat tangan? Seorang berani? Come on, orang Johor. Ada. Seorang. Satu. Ni ada. Azman Naim ada kat sini. Azman. Tanyalah dia kenapa. Kenapa, Man? Dia kadang-kadang orang ni cari salah orang senang. Tapi salah diri sendiri tak nak cerita. Inilah jadi dekat Johor. Samalah kita kena. Itulah jawapannya. Itu jawapan aku. Ada lagi nak jawab? Tak ada? Okey. Saya menjunjung kasih ko, sama juga kita ni kadang-kadang cakap je kan. Nak melaksanakan tu, itu yang tak boleh. Nak kecam memang senang ko kan. Tapi nak buat tu yang sukar. Ko,
soalan terakhir daripada saya Go, sebelum kita menutup podcast ini Go, ni mengenai negeri Johor. Johor sekarang menuju ke arah negeri yang maju Go, dengan kepimpinan-kepimpinan yang muda Go. Pada pendapatku, adakah Johor berada di landasan yang tepat Go menuju ke negeri maju? Bagi pengalaman saya, apa yang saya dah alami, masa Johor yang paling teruk sekali adalah 2018. 2018 sampai ke 2020, negeri tak ada duit. Kerajaan Persekutuan tidak salurkan duit kepada negeri. Oleh kerana politik. Oleh kerana bergaduh politik, rakyat yang jadi mangsa. Jadi bagi saya masa tu adalah pengalaman saya yang paling teruk sekali. Jadi Tengku Mahkota kerana kekurangan yang negeri Johor ada. Kali ini alhamdulillah kita boleh tengok negeri Johor membangun dengan pesat. Bukan saja sudah tentu pasal kerajaan yang mentadbir, tetapi juga dengan kerajaan persekutuan yang juga memberi bantuan. Tapi dia kena beri bantuan lebih lah. Jangan setakat cakap aja. Dan buat masa ni kami ada di landasan yang tepat, kerana masa saya jadi pemangku sultan, saya sampaikan kepada Datuk MB, benda pertama sekali saya nak buat adalah untuk pastikan di negeri Johor ni tak ada fasa miskin. Dan saya sendiri, awak boleh cek dengan mana-mana pegawai daerah, saya memberi sumbangan kepada rakyat dan juga kepada fasa miskin setiap minggu. Kadang-kadang 2 kali seminggu. Tak putus. Sejak 2013. Jadi itu adalah agenda saya yang pertama. Agenda saya yang kedua adalah sistem pendidikan negeri Johor. Pastikan silibus kita berada dalam landasan yang tepat untuk membangunkan lagi anak-anak muda yang boleh memberi satu manfaat kepada negeri. Ekonomi, peluang pekerjaan dan juga pembangunan infrastruktur di mana rakyat boleh nikmati. Itu adalah keutamaan saya. Masa saya jadi pemangku sultan, apabila saya sampaikan kepada kerajaan, alhamdulillah saya boleh katakan yang kerajaan respons sangat baik dan luar jangkaan saya. Kerana saya tidak sangka, basically above saya punya expectation. Turun padang, buat kerja, itu yang penting. Jadi di Johor ni, cara kita ni adalah macam yang saya katakan tadi, kalau ada satu visi tanpa pelaksanaan adalah satu halusinasi. Kita mesti execute, kita mesti pastikan kita jadi visi tersebut satu reality. Alhamdulillah buat masa ni kita ada dalam landasan yang tepat, tetapi banyak lagi perbaikan benda-benda yang kita boleh memperbaiki. Dan saya harap benda tu dapat saya hasilkan ataupun memberi sepenuhnya kepada bangsa Johor peluang pekerjaan dengan juga minimum gaji minimum yang 4,000. Kami sedang bekerja keras berkenaan dengan benda-benda ni semua. So ni bukan setakat dengan visi ataupun perancangan, ini adalah benda yang kita kena pastikan yang saya dapat deliver dan juga kerajaan negeri dapat deliver untuk memastikan kesejahteraan rakyat Johor sentiasa terpelihara. Menjunjung kasih Ko. Terima kasih Ampun Tunku atas jawapan-jawapan yang sangat baik Tunku. Dan masa mencemuri kita Ko. Kalau ada sedikit Ko kata-kata terakhir Ko sebelum kita wrap up podcast kita pada petang ini Ko, untuk belia-belia anak-anak muda semua, apakah kata-kata yang Tunku nak sampaikan? Negeri Johor ni, kita ni adalah peneraju dalam sejarah. Dengan penuh idea inovasi yang moden. Kita jangan ikut orang. Jangan senang-senang sangat kita terikut orang ataupun terikut trend. Kita ada cara kita tersendiri. Kita ada identiti kita, sejarah kita dan cara kita tersendiri. Saya rasa ini adalah masanya untuk anak-anak muda, saya semua. Saya nak tengok cita-cita saya nak tengok anak-anak Johor yang membangunkan negeri Johor, bukan orang luar. Itu yang saya nak. Di mana kita boleh menjaga anak cucu cicit kita sama-sama.
Saya nak anak-anak Johor bersama-sama saya membangunkan negeri ini. Kerana apabila krisis, apabila kesusahan, apabila apa saja situasi yang ada, tak ada orang peduli. Kita terpaksa jaga kita. Jadi itu saja. Saya nak tengok anak-anak Johor yang membangunkan negeri ini, menjadikan ia dalam tahap yang sangat baik internationally. So, benda tu adalah tanggungjawab kita. Jangan kita terikut-ikut apa orang luar punya perancangan dalam negeri kita. Kita yang membuat keputusan dalam negeri kita apa yang baik untuk kita. Itu adalah pesanan saya kepada anak-anak muda negeri Johor. Menjunjung kasihku, berikan tepukan kepada Duli Amat Mulia Tunku Mahkota Ismail, Pemangku Sultan Johor. Terima kasih Ku, dan dengan jawapan yang terakhir itu, maka berakhirlah podcast kita Meh Dengar Jap yang kita siarkan secara langsung di media digital Johor. Terima kasih semua yang telah sama-sama mengikuti podcast ini. Terima kasih juga kepada Yang Amat Menteri Besar Johor. Terima kasih kepada Datuk Redha, Setiausaha Kerajaan Negeri Johor. Dan insyaAllah sampai kita berjumpa lagi. Menjunjung kasih Tunku. Silakan Alia. Ampun Tunku, menjunjung kasih Tunku, dan terima kasih Syirul. Baiklah, ampun Tunku, majlis memperkenan untuk diteruskan dengan sesi-sesi penyampaian. Dengan ini, majlis memperkenan untuk penyerahan pertama adalah penyerahan bakul makanan Yayasan Sultan Ibrahim Johor. Jadi dengan ini Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Johor diiringi Yang Berbahagia Ketua Pegawai Eksekutif YSIJ berkenan menghadap untuk menyerahkan mock check kepada 1,000 penerima dan akan diterima oleh Yang Berbahagia Pegawai Daerah Muar diiringi 5 orang penerima. Ampun Tunku. Hadirin sekalian, Duli Amat Mulia Pemangku Sultan Johor bersama-sama dengan Yang Berhormat Menteri Besar Johor akan menyaksikan sesi-sesi penyerahan ini. Terima kasih diucapkan dan terima kasih diucapkan semua, dan acara akan diteruskan dengan sesi penyampaian seterusnya, iaitu penyerahan bantuan kasih Johor. Penyerahan bantuan kasih Johor yang pertama kepada Southern Volunteers juga Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Negeri akan menyampaikan kepada Yang Berhormat Timbalan Setiausaha Kerajaan Sukan Belia dan Sukarelawan diiringi dengan 5 orang wakil Southern Volunteers. Keseluruhan bantuan yang disalurkan bernilai 3.6 juta ringgit. Terima kasih syabas diucapkan kepada Southern Volunteers. Seterusnya, ampun Tunku, berikutnya bantuan kasih Johor kepada Persatuan Belia yang akan diserahkan kepada Yang Berusaha Presiden Majlis Belia Negeri Johor diiringi 5 orang wakil Persatuan Belia, dan Persatuan Belia menerima insentif berjumlah 4.6 juta ringgit. Tahniah diucapkan kepada 922 Persatuan Belia yang akan menerima bantuan ini. Syabas diucapkan. Dan bantuan yang akhir, bantuan kasih Johor. Seterusnya, kepada Persatuan Sukan dan Atlet yang akan diserahkan kepada Yang Berusaha Pengarah Majlis Sukan Negeri Johor diiringi 5 orang atlet Johor, di mana mereka bakal menerima bantuan sejumlah RM436,400. Tahniah diucapkan. Baiklah, ampun Tunku, majlis memperkenan sebelum kita mengakhiri majlis. Majlis memperkenan Duli Amat Mulia Tunku diiringi dihormat bagi sesi fotografi bersama dengan para tetamu sekalian. Ampun Tunku. Jadi dengan ini saya memanggil orang muda Johor, khususnya orang Muar sekalian. Jom ramai-ramai kita rapatkan saf di hadapan bagi merakamkan detik yang cukup bersejarah buat orang muda Johor, khususnya di TMIYC Muar. Jom, yang kat luar-luar tu masuk sini. Bukan senang nak dapat momen ni bersama dengan Duli Amat Mulia Pemangku Sultan Johor dan juga Barisan Kepimpinan Kerajaan Johor.
Majlis menjunjung kasih Tengku Dana Diberi Komanda mohon menyila dan mengiringi Duli Amat Mulia Tengku untuk ke Lipta Coffee bagi acara santapan. Dipersilakan. Menjunjung kasih Duli Yang Amat Mulia Pemangku Sultan Johor. Apa kata kita beri satu tepukan yang gemuruh kepada Duli Yang Amat Mulia Pemangku Sultan Johor menjunjung kasih Tengku Daulat Tungku.